Okey, kita nak test motor ni pergi ronda-ronda Seremban. Let's go. Kali terakhir naik Y15 2018 kalau tak silap. So 2025 SYM, suami yang menunggang. Apakah perasaan dia? Malam ni aku dan Rina akan uji kaji. Nantikan keputusannya. Cik. First time bawa motor ni. First time bawa motor. Okey je. Perasaan dia. Nak menjinakkan kuda liar. Untuk hari pertama kita perlu belajar sifat motor ni. So apa yang aku nampak, motor ni perlu dibawa dengan RF yang tinggi, tidak seperti Y15 dan sewaktu dengannya. 15 minit pertama. Kena beli bantal donat. Oh, tidak. Kita kena pergi buat cushion. Seat baru. Ada tempat dia. Bawa IP juga ada pergi buat. DFI dengan dia mana lagi stress comfy. Seat dia. It's fun. Macam mana? Tu punca. Kita bawa Ian pergi ronda-ronda Seremban. Mula-mula makcik bomber. Habis. Sana siapa yang habis kan? Berada di apa tadi? Ranggoli Walk. Ranggoli Walk. Cantik shirt. Okey, kita baru je lepas selfie di Rangga Walk. So kita akan teruskan perjalanan bersiar-siar. Okey. Sepak button ni kat awak lah.
Okey, buah perasaan cepat. Sakit betul. Sudah sudah. Saya dah sampai saya dah sampai ujung-ujung. Apa? Seat ni memang tak muat untuk kita apa? Patut kita test dulu. Nampaknya seat ni tak muat untuk kita berdua. Seat ni tidak muat untuk kita berdua. Macam mana? Sekian jalan-jalan kita ke Seremban hari ni.